Seorang pelajar senior menjadi saksi pertama melihat Allahyarham Zara Karina Mahathir dalam keadaan tidak sedarkan diri di tingkat bawah bangunan asrama sekolahnya 16 Julai lalu. Saksi ke-6 yang juga pengawal keselamatan sekolah turut memberitahu Mahkamah Coroner beliau melihat darah keluar dari tengkuk dan kaki arwah di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syahidah Adelia binti Syahriman selaku pengacara diskusi isu semasa anda hari ini. Baru-baru ini, negara kita digemparkan dengan kes buli di bumi Borneo iaitu Allahyarhamah Saudari Zara Karina binti Mahathir. Mari kita saksikan pendapat warga Falahiyah berkaitan kes tersebut bersama wartawan di lokasi. Bagi pendengar Ustaz, sepatutnya benda ini tidak berlaku di pertama di sekolah. Jadi bagi Ustaz, kita kena hentikan gejala buli ini supaya tidak berlaku terutama di sekolah maksudnya. Apakah cadangan Ustaz untuk menghalang gejala buli ini berlaku di pelajar SMKA Falahiyah? Okey. Bagi Ustaz untuk kita nak menangani gejala buli ini, dan sepatutnya kita SMK Falahiyah kita adalah pelajar sekolah agama. Sepatutnya pelajar sekolah agama sepatutnya sudah memahami apa gejala buli ini memang diharamkan oleh pertama undang-undang dan juga Islam itu sendiri. Sebab apa? Islam menjaga kehormatan setiap manusia itu. Tidak boleh kita nak semata-mata kita nak kacau dia, kita nak bully dia dan sebagainya. Jadi kita kena kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW untuk menangani gejala bully ini, dan mudah-mudahan dia tidak berlaku lah di sekolah kita, dan bukan sahaja di sekolah tapi di mana-mana sekalipun, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bagi pendapat saya, pihak sekolah boleh menganjurkan program anti-buli kepada para pelajar bagi memastikan buli di sekolah boleh diatasi. Selain itu juga, guru disiplin juga boleh melakukan pemantauan di tempat yang sunyi bagi mengelakkan perkara ini berlaku secara berleluasa. Dari pandangan saya, buli ini mestilah perlu dihentikan dekat sekolah, dekat mana-mana je, sebab kesan dia terlalu banyak pada diri seorang manusia tu. Sebab mental pun boleh jadi teruk lah. Cadangan saya, pembulian dekat sekolah ni perlulah peraturan perlu diperketatkan supaya buli dapat dikurangkan. Jadi pandangan saya, buli ni tidak sepatutnya lah ada di sekolah kita. Sebab apa? Sebab buli ni akan menjejaskan pelajar di sekolah kita. Jadi kita sebagai pelajar seharusnya jauh perkara daripada buli. Sebab apa? Sebab buli ni dapat merosakkan imej pelajar sesuatu pelajar. Jadi cadangan saya sebagai tim melakukan pelajar, dia akan menguat kuasa lah buli ni daripada berada di sekolah ini. Kami pihak pengawas akan bekerjasama dengan guru untuk membendung masalah buli ini akan apabila terjadi di sekolah. Jadilah pandangan saya terhadap kes buli yang terjadi kat Borneo Sabah lah. Jadi kita lihat benda ni mungkinlah nampak macam biasa je kes buli sebelum ni terjadi. Tapi mengapa kes ni menggemparkan sangat sampai satu dunia tahu benda ni? First, perasaan saya tentang saya punya pandangan terhadap kes ni mengejutkan lah. Sebab apa hal? Kes buli sampaikan mangsa mati. Jadi kita boleh nampak lah yang mana kes buli ni bukanlah perkara remeh lagi dan amat jelas bagi semua masyarakat untuk tangani masalah ini. Jadi kedua, saya rasa amat thrilling nak tahu bagaimana benda ini terjadi. Tadi kita boleh tengok sebelum-sebelum ni masa suspek naik turun mahkamah kanak-kanak, kita boleh nampak di mana suspek telah memframekan mangsa sebagai bunuh diri. Tapi kalau kita lihat sebenar, bila kita korek balik naik turun mahkamah, kita dapat tahu yang mana pelaku-pelaku memasukkan kepala mangsa ke dalam mesin basuh lalu melemparkan ataupun meletakkan mangsa di tepi longkang yang memframekan mangsa sendiri sebagai mangsa pembunuh diri.
cadangan saya lah untuk pelajar-pelajar SMKA Falahiyah untuk cegahi perkara ini. Perkara pertama, kita sebagai pelajar sekolah agama, wajarlah kita untuk mendekatkan lagi dengan Tuhan kita dan tambahkan lagi didikan tentang agama. Kerana apa kita lihat, setiap agama ataupun setiap kepercayaan tidak mengajar kekerasan ataupun keganasan terhadap satu sama lain, malah mengajarkan dan memberikan kemanfaat kepada orang lain kan. Kita pun sebagai bangsa Melayu dan juga orang yang beragama Islam, wajarlah kita untuk untuk menjaga hablum minan nas, iaitu hubungan sesama manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana isu buli telah semakin berleluasa, namun tidak dipandang serius oleh ramai pihak kerana kurangnya peranan media massa dalam menyebarkan hal ini. Melalui Kezara Karina ini, ramai pihak telah pun memberi komitmen untuk mengelakkan hal ini daripada semakin berleluasa di sekolah-sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali kita dalam TV PSS SMKA Falahiyah. Hari ini kita akan membicarakan tentang buli. Buli merupakan satu tingkah laku agresif yang dilakukan oleh individu bertujuan untuk mencederakan mangsa. Pelbagai bentuk buli boleh kita kenal pasti, antaranya ialah seperti buli fizikal, buli verbal ataupun buli dengan perkataan, buli cyber dan pelbagai jenis buli lagi. Apa yang kita pernah dengar mengenai kejadian yang berlaku di salah sebuah sekolah agama di negeri Sabah yang menjuruskan kepada tingkah laku buli, di mana tingkah laku itu berlaku sehingga menyebabkan mangsa mengalami kematian. Dan kejadian buli ini bukan berlaku di antara individu by individu, tetapi berlaku dalam keadaan kelompok. Jadi pihak sekolah, pihak kerajaan, pihak PIBG, ibu bapa perlu memain peranan yang penting dalam mengenangi isu ini. Begitu juga dengan murid-murid di sekolah, perlu mengetahui keadaan di mana perlu menjaga keselamatan dan tidak perlu terlalu berani untuk berdepan dengan isu buli. Tingkah laku buli ini akan berlaku sekiranya seseorang tidak memahami konsep buli. Buli sebenarnya adalah satu tingkah laku yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami trauma dan boleh menyebabkan seseorang itu berlaku kejadian yang tidak diingini dan sekiranya tidak ditangani akan berleluasa di sekolah. Sekian daripada TV PSS SMKA Falahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kini, buli dikategorikan sebagai jenayah di sekolah. Mari kita sama-sama membanteras gejala buli dalam kalangan remaja. Ingat, buli merupakan jenayah. Saya Nur Syahidah Adilia binti Syahriman menutup tirai diskusi kali ini dengan Assalamualaikum dan salam hormat.